kau cakap. Aku hari-hari lempang muka orang tau. Rakaman video menunjukkan pakcik ini marah-marah kepada seorang pekerja tol. Menurut info katanya pakcik ini dipercayai hendak mengelak daripada membayar tol dan mungkin tidak berjaya. Jadi sebab itulah pakcik ini mengeluarkan kata-kata biadab terhadap seorang jurutol tersebut. Siap dia beritahu kerja dia lempang orang hari-hari. Lihat apa komen netizen pula. Nak lempang ke kau cakap. Aku hari-hari lempang muka orang tau. Kau mungkin malam nyusah kau orang lah kau ni. Sebab kau bodoh lah pasal kau kerja tol. Buka. Kalau kau pandai kau tak kerja tol lah. Ya, bagus tu. Memang lah. Kau ni kena macam tu. Ya, nanti report apa? Jumpa report apa? Okay, thank you. Baki dia kurang, ada dalam RM1.50 macam tu. Dekat situ memang tak ada tambah nilai, memang tak ada nak tambah baki ke apa. Lepas tu dia terus hulur cash, macam dah biasa dah bagi duit. Benda memang dah tak boleh bayar cash sekarang sebab dah ada debit, dah boleh pakai kad kredit. Lepas tu tanya dia ada kad kredit tak? Dia cakap ada. Lepas tu tiba-tiba dia cakap kad bank dia rosak. Lepas tu kata try dulu lorong 3. Lepas tu dia reverse masuk lorong 3. Dia tak sampai kat lorong 3 tu lagi, dia dah buka double signal, dia parking lama dalam 5 minit macam tu baru dia reverse. Dia reverse, dia datang balik kat lorong 1 tadi. Dia datang, dia nak bagi cash. Kira aku okey lah. Kira dia kata kat bank dia tak ada, IC dia tak bawa. Okey tak apa lah, aku nak ambil cash dia tu, dia maki aku. Dia cakap, kau kerja apa dalam ni, buat apa? Aku tak jawab lah, memang kalau ikutkan prosedur situ memang tak boleh menjawab dengan user kan. So aku diam je lah. Lepas tu dia maki aku, dia cakap, kau nak kerja buat macam nak kerja. Makan gaji buta je apa. Dia tak tahu kerja dalam tu tekan kelas. Kalau tak tekan kelas nak touch macam mana. Lepas tu kira dia nak, aku nak ambil duit tu, dia dah maki-maki lah. Dia cakap aku ni bodoh lah, menyusahkan orang lah, apalah. Aku nak buat macam mana, aku nak ambil duit tu dia maki. Aku keluar handphone tu je baru dia nak slow sikit. Sebelum tu dia pun dah lama lah dia maki. Dia kata hari-hari lempang orang.